Nak dengar boleh. Percaya jangan. Seolah-olah akta ni perisai yang digunakan oleh pemerintah untuk halang sesiapa yang nak bersuara. Jangan cakap betul. Betul. Tarik balik. Tarik balik. Apa ni? Yang diketua. Tak boleh. Tak boleh. Yang berhormat, banyak tanah padang luas. Lari perlahan, rengangkan bahu. Orang memfitnah, tersenyum puas. Balasannya hanya Tuhan yang tahu. Sejak dilantik sebagai senator, pelbagai tohmahan dilemparkan kepada saya. Pengedar dadah, pembunuh, itu belum lagi bomoh hitam. Pontianak. Selagi yang berhormat tak nampak saya bertinggi atas pokok waktu maghrib. Nak dengar boleh. Percaya jangan.